Ada masa badan turun tenaga, rasa berat, sukar nak urus urusan harian. Kadang kita cari jalan mudah, herba, jamu, apa saja yang boleh bantu. Tapi ada satu cara yang patut kita perlu ingat. Dalam bekas ni ada campuran herba. Cara ambil pun senang. Ambil 2 sudu, bancuh dengan air suam. Nak letak madu pun boleh, ikut rasa masing-masing. Jamu ni adalah semata-mata alat sahaja. Ia adalah asbab dan musabab yang mengembalikan, mengurangkan tenaga dalaman, melancarkan, menyekat peredaran darah. Itu adalah Allah. Minum jamu yang menyihatkan kita adalah Allah jua. Boleh tambah madu kalau suka. 1 sudu teh boleh, tapi tidaklah 1 botol. Koma jangan buat pasal pula tambah seorang madu kalau suka. Ikut koma lah ya. Okey, selamat menjamu. Kita ambil jamu untuk sokong badan. Itu usaha kita. Tapi yang beri perubahan sebenar ialah Allah. Bila kita sandar, bergantung harap pada Dia, hati rasa lebih tenang. Herba dalam jamu ni bantu pulihkan tenaga dalaman. Ramuan ni buat peredaran darah bergerak lebih lancar. Badan pun rasa lebih ringan. Kita jaga badan supaya ibadah kita lebih lancar. Kita jaga kesihatan supaya hati kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Ambil jamu sekadar perlu. Niatkan untuk kebaikan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dia yang memberi sihat pada sesiapa yang Dia inginkan. Usaha kecil ada nilai bila hati bergantung harap pada Allah. Semoga setiap titisan usaha kita diberi berkat oleh Allah.